Okey, aku checking balik apa yang aku tak ikat, apa yang aku terlepas pandang, aku checking balik dalam ni. Korang semua kalau dah buat wiring ke apa ke, mesti checking balik. Yelah, kadang kita terlepas pandang kan. Kadang dia punya wire tak diseletip lah, dia punya wire terlonggar lah, dia punya wire terlepas daripada radar lah, soket tak cocok lah. Biasa, itu biasa, benda biasa. Jadi kita checking balik lah. Apa yang patut, apa yang longgar, apa yang tak ikat, semua kita checking balik. Checking. Jangan benda tu dibiarkan. Kita pasang bumper, kita isi bumper balik. Lepas tu nanti ada lagi lah projek-projek yang akan datang lah. Nanti aku akan buat lagi lah video akan datang. Jadi korang boleh tengok lah keadaan dalam dia, wiring yang kita dah sorok, kita dah buat. Okay, jadi inilah keadaan dia. Okay, kat sini nampak kosong Okay, kat sini tak nampak serabut. Kat sini nampak kosong Okay, depan ni semua cantik. Okay, sana pun dah kemas dah. Tak ada wiring serabut-serabut. Okay, sana tu ujung mana, ujung. Okay, situ. Jadi situ pun dah cantik. Semua dah cantik. Wiring sini pun dah kosong. Kalau tak dia serabut melengkong-melengkong kan kat situ kan. Jadi sekarang kita lalukan depan. Nanti kita akan buat projek lah untuk bateri. Banyak lagi projek aku akan buat kita ni lah. Kita bukan buat sikit-sikit lah. Pada yang tengok video ni jangan marah Aku buat video sikit-sikit sebab apa kita nak banyakkan lagi konten-konten yang ada lah. Okay, apa-apa cara gas.